Ada apa ya? Dia masih sihat. Masih sihat. Sebut lagi sikit ke dia. Hari masuk punya dia tu semangat juga tu yang paling besar kan pada sains laku SU ni lah. Waktu kapung orang kita kapung tu lebih kurang kan. Orang itu nyapa gini, orang kata gini, orang kata gini. Sebenarnya kekuatan kita dalam parti, dalam UMNO ni akal umbi. Kita buat semua. Bukan kita. Ya, akal umbi. Jadi apa yang dia tengok, baca abang lah. Abang ni dia kecil. Jadi suka tak suka, kita berpolitik ni, kita kena renung. Jangan kita suka-suka politik, itu dah tak boleh. Tak buat. Itu dia punya. Jangan main-main. Waktu kita suka, boleh suka. Boleh nyanyi, boleh apa. Tak ada masalah. Tapi kita kena fokus. Kena lihat, kena dengar. Kalau ada negara kita, kalau ada politik kita lagi tu, naik 14, 15, ambil waktu menengok situ. Ke mana? Betul tak? Betul. Jadi tak siap kau ke mana? Macam jawab. Siap ke tak mana? Siap. Dia pun banyak dah. Siap ke tak? Siap. Jadi apa yang kita perlu merdeka lagi? Kita kan tinggal. Sebab ada tahu. Oleh pemimpin, oleh Belanda, oleh British. Jadi benda itu susah. Bukan senang. Jangan dianggap kita negara sudah moden ini, kita baca sudah makan umur 80 tahun. Ada orang ada benar ini. Ada lagi ya? Ada. Masih sini lagi punya. Lagi. Jadi kita kena ambil lah pendekatan kita. Dengung-dengung pula lari pula. Tak dah ambil. Rayawi. Parti kita ni, ahli-ahli UMNO yang ada di peringkat calonnya ni, di peringkat mana-mana calonnya, mesti kembali kepada UMNO Barisan Nasional. Boleh? Boleh lah? Boleh. Nekat. Jawab dia UMNO. Tak ada kursi. Tak ada kursi. La ilaha illallah. Yang kita sebutin dua, tak pernah nanti sekali. Tak ada. Jangan suka kau ni. Pokoknya ada ke awak jadi begitu lah. Buka balik. Supaya dia terpakai orang tu. Pesan pada anak-anak kita. Setiap rumah pastikan anak-anak kita balik. Bawa ni anak kita balik, bawa ni ke ibu apa? Kelas sekali ayah, kelas sekali cik, kelas sekali mak. Kita boleh ubah lain.